kaki saya sakit. Sebab pakai kasut ni. Kedua-dua belah pihak. Kaina baru saja sampai, tapi saya nak kacau Kamina suruh fungsi dengan saya. Tapi sekarang saya minta Kamina kalau boleh silalah jamu sendiri dengan lagu-lagu yang berbeza. Lepas tu kita akan dengarkan. Itulah saya nak buka kasut lah. Tapi macam tak proper pula. Boleh. Kita panggil lain daripada mereka. Sekejap korang. Korang jangan marah-marah. Sabar. Jauh ni nampak tak? Tak nampak kan? Nak komen ke korang?
Selamat pengantin baru. Kita berikan tepukan kumpulan Kompang At-Taqwa dari Ceras. Terima kasih kerana mengiringi beradab masuk dengan hari kita daripada awal sampailah sekarang ini ke meja santap beradab adik-adik kita yang untuk bakat. Jadi teruskanlah legasi tradisi Kompang dalam majlis perkahwinan Melayu. Memang kena ada, kalau tidak tak lengkap. Betul. Tapi yang lead singer dia tu vibrator sedap. Lain macam. Ya, selamat. Ini untuk fans korang mostly banyak sponsor. Tak mampu. Macam tu. Baik, Alina, kita nak lakukan tetamu VIP kita dulu. Ya, betul. Terima kasih kita ucapkan kepada yang bahagia dan kepada Seri Raja, Dr. Khairul Anas bin Yusuf yang dapat bersama-sama dengan kita. Terima kasih Datuk dan yang lain juga. Semuanya adalah VIP buat Fatah dan juga Amira. Kerana hari ini bukan meraihkan pengantin. Hari ini kami raihkan pembinaan. Mereka yang meraihkan anda, bukan anda yang meraihkan mereka. Tapi cantik dan segak. Memang cantik dan segak. Macam tu. Tapi kan abang, takkan hanya sekadar menghadiahkan kata-kata cantik dan segak. Takkanlah tak ada 1, 2, 3, 40 orang kasih korang yang baru follow. Betul. Siapa nak dengar Kak Lina nyanyi sekali lagi? Nak dengar suara tak? Sikit. Satu ke nak banyak? Okey, setakat ni Kak Lina hanya dengar 3 orang cantik yang korang segak. Kak Lina, Kak Lina, Kak Lina dengar suara lagi kuat. Dah dengar Kak Lina nyanyi tak? Kak Lina. 70,000 orang maknanya boleh. Macam tu. Okey, bersiap sedia kita viralkan Kak Lina. Angkat handphone semua. Yang paling penting bukan Kak Lina ini seorang diri ya. Kak Lina juga akan bersama dengan kita punya DJ, MC segala. Nombor 1 di mana kita akan menyanyikan, menghadiahkan lagu yang istimewa untuk pengantin kita. Silakan anda ikut kita sekali. Jom. Pandang-pandang. Tu korang.
Tak nampak lah korang ada orang. Cantiknya payung tu. Cantik kan? Duduk depan ni pula. Tepuk Malaysia. Kenapa Tuhan tak mampu berkuasa? Tepuk Malaysia. Adakah harapan? Korang nak tengok Kak Lina ke? Cantik. Memanglah manis kalau dipakai. Kalau takut di lambung Allah. Jangan Diorang nak tengok pengantin. Tanya nak tengok pengantin ke nak tengok Kak Lina? Nak tengok pengantin je. mata kita sama Tak. Tak nampak lah. Tak nampak. Kejap korang. Ha? Saya bukan ni. Ni tu Kak Lina tu. Okay, kau nak tengok pengantin kan? Okay, tadi Kak Lina. Pengantin. Mesti dekat kan? Mesti siapa? Lagi korang yang baru share follow kita. Sorry korang sebab kalau zoom dia jadi kalau kita gerak sikit memang auto gerak. Gerak dia. Lebih gerak. Nampak cantik korang Mira. Ada lagi? Ha. Tak boleh dekat-dekat korang, takut. Ada bodyguard dia. Belum berapa ni? Pukul 10.30 tadi. Kat majlis friends. Okay dah okay. Dah comel kan? Cantik. Bersuap lagi. Blushing pula. Kak Lina bongkok. Ada betul kereta Lama ni dekat Avenue Eva Pucuk korang. Kau tak pakai cermin mata ke? Tak lah. Dia tak pakai cermin mata pun. Terima kasih bersama-sama.